XSR 155. Motor ni memang aku dah penat dah dengar orang request dengan aku, bang ni motor ni tolong tanya Yamaha dia masuk ke tak ke apa kan. Tapi aku rasa kalau korang betul-betul minat motor ni, korang kena datang Malaysia Auto Show ni dan tunjukkan minat korang lah, supaya Yamaha tahu dan sebenarnya motor ni memang ada paket dia dekat Malaysia. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku dekat Malaysia Auto Show. Korang boleh dengar bising-bising tempat ni kan. Dan belakang aku ni adalah booth Yamaha. So untuk video kali ni aku nak share dengan korang, aku nak bawa korang walk through dalam booth Yamaha yang ada banyak sangat display motor ni. Ada motor yang dah lama masuk, ada motor yang baru masuk dan juga ada motor yang tak tahu masuk ke tak. So aku rasa tak payah buang masa, jom kita jalan-jalan dekat booth Yamaha. Okay, so ini adalah keseluruhan rupa booth Yamaha. Jom kita jalan-jalan. Ini antara highlight of the show. Motor yang tak tahu masuk ke tak. Yang ini diorang hanya display saja. Dan katanya motor-motor yang display tapi belum masuk ni adalah lebih kepada Yamaha nak dengar pengunjung punya pendapat supaya diorang boleh decide sama ada motor ni sesuai masuk pasaran kita atau tidak. So first kali ini adalah Yamaha R9, The Mighty R9. Motor ni antara benda yang aku suka sebab dia adalah dia sangat perform dekat WSSP. Tahun ni first year diorang masuk terus fight depan-depan je. So motor ni adalah 3 silinder, 4 stroke, 3 cool, lebih kurang motor MT-09. Kemudian horsepower dia 117 horsepower dan torque dia 93 Nm of torque, 890cc. So ni rupa dia daripada depan. Aku tak tahu kalau orang tanya aku berapa harga dia sepatutnya, tapi aku rasa dia layak untuk ganti market R1, maksudnya superbike untuk motor jalan. Okay, and then ada ni Yamaha XSR 155. Motor ni kita tahu dia adalah base MT-15, MT-15, tapi dalam trim motor klasik. Ni korang boleh tengok sini spek dia, XSR 155. Motor ni memang aku dah penat dah dengar orang request dengan aku, bang ni motor ni tolong tanya Yamaha dia masuk ke tak ke apa kan. Tapi aku rasa kalau korang betul-betul minat motor ni, korang kena datang Malaysia Auto Show ni dan tunjukkan minat korang lah, supaya Yamaha tahu dan sebenarnya motor ni memang ada paket dia dekat Malaysia. Okay, and then sama juga motor yang tak masuk Malaysia. Kalau itu adik dia paling bongsu, yang ini abang dia. Ini adalah XSR 900. Nampak tak? XSR 900. Motor ni pun sama juga macam R9. Platform dia sama dengan MT-09. Engine dia sama, tapi of course lah ada tweak-tweak. Macam R9 tu memang lebih kepada platform base lah. Feature dia adalah dia lampu bulat. Kemudian dia punya line dia memang nampak macam motor klasik lah. Tapi dia punya abang lagi yang tak masuk juga ada dekat atas pentas. Yang ini XSR 900 GT. Mantap weh. Dengan livery klasik ni kan. Korang boleh tengok dekat enjin ada tulisan CP3. Nice. Tengok cara dia pasang fairing kan. Ada batang besi kat atas pegang fairing. Gila macam motor klasik lah, macam motor racing lama-lama. Lampu belakang pun nampak lah. Kat bawah ni lah. Nice. Yang ini pun lah. Ni kalau kau peminat Yamaha tapi kau tak kenal motor ni memang pelik sangat lah.
Ini motor YZR M1. Ini motor yang digunakan dekat kejohanan MotoGP. Dan rider ni memang power. Nombor 20, Quartararo. Ini pun menarik weh. Kalau yang ini adalah motor yang orang kata apa, retro inspired. Dan ini pun sama. Yang ini bukan. Yang ini memang motor lama weh. Ini memang betul-betul motor lama. Masih lagi in production. Ini adalah daripada Thailand. Korang tengok stiker pun stiker Thailand kan. SR400 Final Edition. Menarik lah motor ni, serius. Aku rasa kalau dia masuk Malaysia, dia akan kacau market yang sekarang ni dipegang oleh Royal Enfield 350 ataupun Honda CB350. Yang aku rasa kalau yang dua tu, dia adalah motor konsep klasik. Tapi yang ini tak. Yang ini aku rasa dia lebih autentik 100%. Kau tak payah guess lah, ini besi ke plastik ke. Ini motor lama bhai, dia mesti besinya. Ni kau tengok ada tanah-tanah ni, adalah tempat untuk diorang display motor yang berkaitan dengan off-road lah. So yang ni ada Yamaha PG1 Cup Cross yang aku rasa sangat capable dan harga pun sangat berpatutan. Kemudian motor tu motor tak masuk lah. Itu motor untuk adik-adik umur 5 tahun ke atas dah boleh bawa tu. Ini ATV. Kemudian kat sana ada Tenere. Tenere ni dah fully accessorized lah. T7 ni dah banyak dipasang bag-bag ni semua GV punya bag. Even ni pun GV juga. Nice. Touring ready. And then dekat belakang ni ada box untuk Yamaha PG1. Ini PG1 yang dah custom tau. Lepas tu exhaust dekat atas. Ni pun GV juga ni semua ni. Okay, now kita tengok motor yang baru launching, iaitu Yamaha T-Max. Yamaha T-Max ni aku rasa macam the ultimate scooter lah sebenarnya. Aku rasa dalam kelas dia pun dia tak banyak saingan. Korang boleh tengok dekat belakang ni, dia sebenarnya motor yang macam pakai rantai kan. Dia macam ni. Tapi ni belting lah. Hanya untuk power transfer dekat tayar je. Sebenarnya kat dalam ni, dia ada juga belting, variator macam skuter biasa. Korang boleh tengok equipment dia pun memang high end lah. Depan pakai USB port, brake pun radial. Nice. And then ini adalah S-Max terbaru. Apa yang baru, aku rasa tak banyak ubah. Cuma bahagian ni dah lain sikit. Bahagian ni lain. Kemudian dia punya, boleh on ke? Boleh on. Tengok meter dia. Ada dua, kiri kanan. Agak unik lah aku rasa feature ni. Kemudian dia punya windscreen pun boleh adjust. Kau adjust windscreen. X-Max pun dah ada weh. Dulu aku cakap kat Forza ada kan. So dia rasa lebih luxury. So dekat X-Max pun dah ada feature ni. So dekat sini ada satu lagi X-Max yang dah dipasang dengan aksesori RCB untuk brake depan dan juga suspension belakang. Dan warna ada beberapa warna lah, merah dengan grey. Dan ini pula untuk D-Max yang dia dah pasang sedikit aksesori, iaitu dah pasang exhaust Akrapofix. Aku rasa full system tu. Kalau kat bawah tu nampak expose kan. Kalau dapat start dengar best juga ni. Okay, untuk belah sini ada motor-motor custom PG1, Yamaha PG1. Yang ini konsep dia apa benda aku tak tahu, bunga-bunga. Kemudian ni ada anime ke apa benda ni, One Piece. Kemudian yang ini macam sporty sikit. Tayar pun bulat. And then ini motor-motor daripada negara jiran juga ni. Ini adalah Yamaha Grand Firano. Ini dia macam nak kata macam klasik, tak klasik sangat. Tapi dia lebih bulat-bulat lah. Lebih feminin lah design dia. Dan ini pula yang lebih macam orang kata apa, modern retro macam tu lah. Ini adalah Yamaha Fazio. Design dia sangat unik lah pada pendapat aku. Sesuai lah kalau nak bawa pergi pasar ke apa kan.
Dan Yamaha juga ada dia punya part untuk tunjuk pasal Yamaha Music. Dan juga kat sini ada Gen Blue Cafe dan juga merchandise dan apparel. Aku ingat aku nak ambil satu baju lah. Yang ni, warna hitam ni. Nice. So aku rasa menarik apa yang dipamerkan dekat booth Yamaha ni, aku rasa menarik. Just aku rasa bila dia dah tak display R7 tu, aku rasa macam confirm aku R7 takkan masuk Malaysia. Itu agak mengecewakan lah. Sebab kalau masuk aku ingat macam aku macam berminat lah dengan motor tu. Bila aku nak jual aku punya CBR CVT-RR tu, mungkin aku nak tengok lah motor apa yang Yamaha boleh offer kan. Sadly R25 yang baru tu pun tak masuk lagi Malaysia, tak ada display pun. So lambat lagi lah tu. So aku rasa sampai situ je dulu. Kalau korang ada apa-apa komen boleh tulis kat bawah. Tanyalah apa-apa pun. Kita jumpa pada video seterusnya. Seperti biasa jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.